saya nak buat teguran lah sikit lah. Kadang-kadang ada yang kesilapan tu, maksudnya duk tengok ada yang duk bekerja dalam tim tu, duk tengok orang atas semua pakat kaya. Cuma saya melihat dan memerhatikan orang-orang yang berniaga kan benda ni, mereka dilatih untuk kita kena banyak bersedekah. Kita niat dia tu bukan untuk kerana Allah dah. Niat dia bila orang yang atas tu beritahu kena sedekah nanti rezeki murah, kena sedekah nanti tengok orang akan beli banyak kat kita, kena sedekah nanti. Jadi yang bawah ni tengok, oh dia ni sedekah banyak sebab tu dia dapat banyak. Kita kena tanam kepada orang yang kita ajak tu bukan untuk dapat banyak, bukan untuk dapat banyak. Kerana apa tuan-tuan? Sesiapa yang terlalu ditanam, bersedekahlah dengan ikhlas, Allah akan bagi banyak, Allah akan bagi banyak, Allah akan bagi ganti. Nanti perniagaan kita akan laku. Dia takkan dapat ganjaran itu, dia takkan dapat. Sebab dia hanya mengejar itu sahaja semata-mata. Dia tak letak di atas sekali, iaitulah redha Allah. Dia kena tak mengejar redha Allah. Dia jangan sebab tengok orang atas semua pakai kenderaan mewah besar apa semua, dia seronoknya. Maka dia bukan lagi meletakkan redha Allah yang paling atas. Dia nak, maksudnya kalau sedekah banyak boleh jadi macam depa ni juga. Aku boleh jadi mewah macam depa, boleh jadi rezeki yang melimpah ruah, orang akan beli barang kita banyak. Lari dah, niat dah sudah, lari. Yang ni saya nak pesan kepada mereka-mereka yang berniaga, bersedekahlah kerana Allah. Satu. Yang kedua, nak ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, niat nak bantu orang susah. Yang tu yang lebih cepat diterima oleh Allah. Jangan niat untuk, maksudnya lepas ni orang banyak beli produk kita sebab kita sedekah. Jangan. Tuan-tuan takkan dapat. Tuan-tuan takkan dapat kalau begitu niat dia. Wallahu a'lam.